Okay, kita kembali ke segmen yang ketiga. Betul. Kita nak cerita pasal kerja dia sekarang lah. Okay bang, tadi abang dah cerita intro pasal pembikinan sebuah gitar. Okay. Dan sekarang abang memang nak kata macam mana bang? Baik pulih ke? Baik pulih custom ke? Tak, baik pulih je. Baik pulih. Nak custom pun boleh, tapi custom tu dia dalam erti kata dia boleh beli part saya pasang-pasang lah. Bukan custom buat daripada zero. Sebab saya punya tools pun tak banyak macam tu. Dia tak adalah sampai kerja-kerja kayu semua nak kena buat kan. Sebab basic-basic je lah. Macam nak tukar pick-up, nak tebuk lubang, nak tukar float roll, semua boleh buat lah. Fret wire, tukar fret wire kan, stainless steel, pun saya boleh buat lah. Maksudnya siapa yang hantar gitar kat Abang Wan ni kena berbangga lah. Sentuhan tu pernah sentuh gitar kromok, pernah sentuh gitar. Saya ada sebiji gitar Abang Wan. Boleh. Dekat saya. Dia macam ada sumpahan nak je. Bass saya pun dengan Abang Wan. Mula kenal. Dia dapat tau macam ada benda. Macam ada benda masuk. Itu rahsia lah. Cuma dia macam tok bomo. Adalah amalan-amalan yang saya amalkan. Cuma saya ada satu soalan cepumas sama. Okey bang. Okay. Sekarang kan orang nak beli gitar, dia tengok brand. Okay. Perlu ke benda tu? Maksudnya boleh ke kalau kita just beli, contoh sekarang kat Shopee semua ada yang murah kan, contoh BLW ke apa, keluar brand yang murah, beli tapi with proper setup kita boleh achieve sound yang tak perlulah sama, macam maybe yang sedap yang untuk playability. Ada brand-brand dia yang boleh, ada brand-brand yang tak boleh. Faham. Kan, macam brand yang boleh, kita cerita pasal gitar China lah kan. Gitar China ni kalau boleh elakkan yang clone lah. Ada orang suka beli AAA kan? Gibson AAA, Fender clone kan, tu janganlah. Itu semua luaran aja. Dalam dia kayu perabot. Kalau buka kat dalam haru. Kayu habuk tu. Kayu perabot ni macam kayu meja sekolah ke apa, memang haru. Yang paling murah punya. Murah. Memang luar nampak cantik. Cat dia memang lawa dia buat. Tapi teruk lah. Lepas tu dia punya dimension dia tak betul. Measurement dia semua salah. Jangan elakkan. And then gitar-gitar adalah brand-brand yang okey. Saya nak mention pun kan macam bagi iklan free pula kat dia. Tapi saya bagi je lah. Tapi boleh lah. Macam SCOE okey. SQOE tu. SQOE tu okey. Boleh beli. Boleh beli dan boleh buat bagi sedap. Okey. And then yang brand yang ada nama bawah payung lah. Macam Epiphone, tapi Epiphone dah mahal. Dah mahal kan. Squire okey. Squire kalau boleh ambil yang Indonnya. Main Indonesia. Dia orang punya, saya respect lah dia orang punya kualiti kerja. Anak beranak Fender. QC dia memang jaga. Tapi kita cerita pasal kualiti kerja lah. Dulu ada Squire China. Betul. Tak best. Tak boleh lawan Squire Indonesia punya bagus lah. Banyak yang saya jumpa okey. Boleh buat bagi sedap. Contoh nak bagi sedap dia setup kan, tukar pickup kan, tukar nut, pakai nut tulang bone kan, sedap dah. Pakai tali yang mahal lah. Pun dah okey dah. Okey, tali jangan kedekut. Semahal-mahal yang ada beli. Tali penting loh. Selalu orang fikir tali pakai tali biasa. Tali memang dia bagi efek yang different pada gitar. Tali macam tali gitar lah. Dia ada Rio gitu lah. Dia ada Rio ke Anibal. Saya Anibal. Tapi kalau macam gitar yang saya nak gantung aja, jarang sangat saya pakai Alexa lah. Kan? Itu kalau selalu main gitar pakai saya lah Anibal. Dia ada Rio pun okey. Tapi saya suka Anibal lah untuk saya punya style playing kan. Dia jenis sebulan sekali tukar lah. Lah tadi Anibal bawa RM35, tukar sendiri je kan. Boleh, tapi sedap lah kan. Gitu. Cuma SQOE tu Dia China kan. Tapi dia brand Spain dia kata. Dan tapi kualiti memang dia buat gitar. Dia buat gitar. Kalau tengok pada review YouTube dia, banyak yang toko-toko muzik
Indonesia banyak. Yang banyak review kita Skoi ni. Kan. Macam saya pula, saya berminat dengan Yamaha sebenarnya. Oh, Yamaha memang best lah. Dia berbanding dengan Gibson ke Fender. Saya lagi tengok Yamaha lah. Bass ke gitar? Gitar. Gitar, okay. So, kalau macam Yamaha pula kan, dia ada juga sebab banyak, kalau saya baca kat Reddit apa semua, Yamaha ni kalau beli straight daripada kilang dah boleh main. Gitar first saya Yamaha. Macam contoh kalau Fender, kita tak kat Fender lah, macam Squire kan, yang range harga lebih kurang. Kena set up dulu. Itu tengoklah. Macam saya rasa saya tak pernah lagi jumpa beli gitar yang tak biasa set up. Betul-betul, faham. Kecuali tak tahulah kalau beli ke kan. Kan. Tapi seloknya set up lah. Sebab set up tu dia fitting sebenarnya. Fitting ikut kita punya style playing. Kan. Ada orang dia main lembut, ada orang dia main keras. Kalau yang main keras ni dia tak boleh lah set up rendah. Low action gila-gila bawah daripada 1mm. Sebab dia main keras sangat. Petik. Tak ingatnya kan. Tinggi sikit. Dia kena tinggi sikit. Maksudnya setiap kali abang nak set up tu, abang tengok dulu dia orang tu main macam saya senang je, saya tanya main muzik apa. Okay. Betul-betul. Saya tanya awak main muzik apa. Kalau cakap saya biasa-biasa je bang, main kat rumah je. Okay, awak suka dengar muzik apa? Nak shredder ke ataupun main chord je apa? Dia kata saya shredder. Shredder saya tengok gitar dia dulu. Kalau dia shredder tapi dia pakai gitar Telecaster, tak kena gitar awak ni nak main shredder kan? Macam mana saya nak set up ni? Saya explain dia shredder dia nak kena kurang-kurang Ibanez. Sebab Ibanez dia punya fret dia ada lengkungan. Dia panggil radius. Kalau gitar macam Tele Blues gitar, dia agak radius sikit. Lengkung dia berlengkung lah. Dia panggil radius kecil lah. Radius kecil. Radius kecil ada. Radius ni dia fikir macam bola diameter. Katalah macam 12 inci, size 12, and then lengkungan kat situ. Dia lagi kecil lagi lengkung lah. Jadi macam Ibanez dia 16. Jadi dia agak sedikit flat lah. Sampai ke 17 ke 21 tu dah macam flat sangat lah kan. 16 tu boleh rendah. Boleh rendah. Dan sebab saya cakap macam tu, bila problem ni bila kita bend, kalau rendah yang radius, bila kita bend dia dah belaga ke atas. Okay, faham. Jadi bila tali tu dia dah kena, dia buzzing lah. Kan? Dia tak boleh nak rendah sangat. Bila kita bend mati. Dia dekat kan. Jadi nak kena tinggi kan. Kecuali kalau kita tu yang radius besar dia dah agak lepeh. Dia bila rendah pun dia bend pun dia tak kena. Itu boleh nak main rendah. Biasanya saya explain lah dekat orang yang nak hantar gitar kan, gitar apa yang sesuai. And then yang mana yang ada yang tu tak jadi hantar bang, saya beli gitar lain. Jadi bila dia dapat tips tu, dan juga siapa yang tengok ni dah dapat tips ni, dia boleh dia tahu dah nak beli baru tu, dia tahu gitar apa sebelum dia beli tu yang sesuai. Aku ni main genre apa kena tanya dulu. Betul. Takkan beli pakai Strat nak main metal. Boleh je nak buat, tapi banyak benda lah kena adjust kan. Macam Stratocaster dia, kalau US punya radius dia 9.5 9.5 tu action dia tak boleh bawah 1 lah, 1mm. Dia mesti nak kena satu, paling rendah pun 1.3 ataupun 1.5 tu standard dia. Sedap lah kalau main, kalau orang yang dah mahir. Kalau yang tak berapa mahir tapi dia nak main laju, dia nak suka rendah-rendah, tak sesuai lah untuk dia kan. Speaking bersepah lagi. Tapi nak apa bang tak dapat ni kan, cakap pening juga aku nak buat ni. Tapi kalau yang sampai main tapping apa semua tu memang rendah betul kan. Tinggi pun boleh. Tinggi pun boleh. Van Halen dia tak suka rendah-rendah. Dia sendiri punya gitar pun asalnya dia punya gitar tu orang panggil jantung-jantung. Van Halen dia punya style dia macam macam underground sikit lah mentality dia. Sebenarnya kalau nak baca pasal Van Halen lah, cuma dia bukan underground, dia rock attitude, tapi dia DIY banyak. Dia ambil body ni, dia sambil neck ni, dia eksperimen. Eksperimen. Dia campur-campur. Macam best pasal Van Halen, cerita Van Halen sikit lah. Floyd Rose dia yang design. Dia yang bagi idea kepada Floyd Rose, floating tremolo. Patutnya dia kena dapat license tu, dia dapat duit tu, tapi dia tak nak. Floyd Rose, orang yang buat tu sembang-sembang kan dia dalam kapal terbang. Tanya orang tu yang dapat. Tu dapat kan.
Macam tu cerita ni lah. Sebab kalau tidak register pattern lah tu. Kan? Tapi dia tak nak banyak benda. Macam sama macam Kramer kan. Kramer yang jumpa dalam kapal terbang. Kan? Silap orang kan. Kramer time tu dia nak cari gitaris yang dia nak endorse, tapi dia tak ada duit. Dia nak lawan Fender, nak lawan Gibson kan. And then Van Halen ni best. Dia ada attitude anti-kapitalis lah. Jadi dia suka Kramer ni. Kramer ni macam guitar maker yang orang kata underdog lah. Macam jenis tak banyak lah, kilang tak besar lah, dapat buat satu. Jadi dia discuss dengan Van Halen nak gitar macam mana. Van Halen bagi idea lah. Satu sen pun dia tak ambil. Bagus Van Halen kan. Dah meninggal lah dia. Kramer tu, Kramer yang ada sekarang gitar ada brand Kramer. Teringin enggak tengok design dia lawa Kramer ni. Dia main apa intro untuk Michael Jackson pun dia jangan cerita aku main kan. Dia one take lah tu. Ya. Masuk tu. Kena kutuk orang kampung ni. Ya betul. Kalau kita tak balik dah. Aku dah main dengan Michael Jackson dah. Apa barang balik Malaysia kan. Dia pelik sikit lah kan. Dia tak suka establishment lah kan. Banyak cerita lah. Tapi saya minat dia lah sebab attitude dia. And then style playing dia. Gitaris dia lain lah. Macam Mamsti lain pula. Dia memang family macam aristocrat kan. Lain lah attitude dia. Sebab tu dia klasikal kan. Macam Valen lain style. Gitu-gitu lah. Jadi benda-benda tu kita kenal. Jadi kita tahu info-info dapat dulu-dulu daripada kita player lah. Kita kan? Baca kan. Kita baca. And then benda tu yang membuatkan secara tak langsung dia bagi kita knowledge lah. Saya dapat. Macam blues gitaris pun sama juga. Stevie Ray Vaughan kan. Dia ada gitar tech dia kan. Cabaran utama bang untuk ni abang memulakan bisnes maiki gitar ni. Saya ingat lagi mula-mula saya buat tu pun sebab kawan-kawan yang suruh lah. Saya masa di Kuantan tu saya bekerja. And then saya kerja dengan Bani lah. Satu company dengan dia dari Syaputra dulu. And then dia memang saya kenal dia daripada KL. Saya banyak buat gitar dia apa benda. Masa dia di ROTW. Saya kenal dia masa dia di Water Perdana. Waktu dia di ROTW. Balik Kuantan dia ada studio tu kan kat Exit. Lepak dengan dia. Bermula kat situ lah. Cabaran dia orang tak kenal lah. Maksud saya pun bukan jenis expose sangat kan. Saya pula kalau kawan-kawan saya circle kecil je. Saya tak jenis lepak-lepak apa kan. And then pernah satu kali tu bila saya sambil-sambil kerja tu saya nak buat gitar. Member sekerja tanya. Saya kerja department marketing lah. Tapi saya graphic and design. Dia sebab dia mentality marketing kan. Tanya apa sebab orang nak hantar kau buat gitar? Apa sebab aku nak hantar gitar kat kau? Tanya. Dia bagi soalan tu. Saya pun fikir alamak. Lepas aku gitar tag untuk Ella dengan Kromok. Bukan kita nak menunjuk, bukan kita, tapi dia cakap bagi tahulah orang. Kan? Bagi tahulah orang. Di argument tu betul untuk lah. Kita starting apa spark kan. And then diteruskan sampai sekarang lah. Cuma saya tak boleh, cabaran dia saya tak boleh ambil order banyak lah. Kan? Sebab saya buat seorang. Saya bukan big company. Kan? Macam sendiri-sendiri kan. And then gitar yang masalah gitar yang datang biasanya benda yang sama je. Benda yang saya tak boleh buat saya beritahu terus terang saya tak boleh buat. Contohnya macam cat gitar kan. Saya tak buat sebab nak buat ngecat gitar ni bukan ramai orang yang nak ngecat gitar. Tapi barang yang saya nak kena beli macam-macam. And then lagi satu cabaran dia harga tools mahal lah. Sekarang ni saya pakai tools yang daripada US lah. Sebab saya beli dulu sampai sekarang saya pakai. Jadi ada setengah-setengah tools tu yang dah house lah. Kan nak beli balik kat $1,000. benda simple je ni. Kan tukar nak gosok je $1,000 lah dia. Terpaksa lah cari barang China yang setanding. Tapi tu terang kata lah tak boleh nak lawan barang US lah. Sebab US memang terkenal dengan negara industrial lah. Dia lagi awal kan. Jadi kualiti dia dahsyat lah kan. Even parts pun sekecil-kecil parts tu pun dah sekarang dahsyat yang US punya dah beza. Beza. Kau bayangkan
dia sebut Bani tadi tu. Kan aku buka pintu rumah pagi-pagi. Kan. Dengar blues live tu. Dengar blues live. Dia orang jamming kat rumah tu kan. Aku buka kan. Oi, best kan. Saya dengan cikgu dulu dekat dia. Best gila. Best gila. Kan. Abang Wan dengan siapa ni kan? Rupanya dengan Bani kan. Dia ni. Memang best. Dia jamming diorang apa semua. Mungkin dia tengah test sound gitar kan. Lepas harap tak mengganggu lah. Nasib baik dia pun kaki muzik. Kalau tidak mau dia kata bising lah. Duduk kampung kan. Lepas tu ada blues live. Kan. Memang best gila. Itu dia. Best gila. Memang di luar apa? Benda yang di luar normal. Di luar normal lah kan. Aku tak perlu pun nak pergi pergi pub ke kan. Dekat rumah je. Kat rumah kan. Memang dekat. So bang, abang cerita tadi abang cerita last tadi pasal cabaran lah. Pasal cabaran. Dan abang pernah jadi graphic design dekat college. Ya betul. Kan. Macam mana pula abang boleh daripada muzik ni kat KL ni muzik gitar abang masuk visual art punya line pula. Masa kalau semua tu datang daripada underground scene lah. Underground scene tu kita memang kita minat muzik, tapi saya pun minat art. Kan? Saya minat melukis, saya minat fotografi. Saya memang ambil gambar lah. Jadi kat situ saya dah explore benda tu awal. Kan? Bila balik saya ni jenis banyak kerja lah. Kalau di KL tu Bentley pun saya pernah kerja. Jadi sales kan. Jual gitar, jual keyboard, jual kan, saya pernah kerja Bentley. And then kerja macam-macam. Citylink pun pernah jadi customer service supervisor. Naik darah tinggi, saya berhenti je kan. Kalau saya kerja lagi lama mati. Saya kena marah dengan orang. Nak kena layan customer. Orang lain marah kita, orang lain punya hal kita kena marah. Saya kata tak boleh ni. Kerja insurans pun pernah. Itulah orang kata kalau dalam darah muzik, you bagilah kerja apa pun you tak boleh survive. Lala dia akan kembali. Dia kembali juga kan. Jadi graphic design ni masih lagi ada seni lah kan. Dan saya pun memang tak ada belajar basic pun. Tak ada belajar formal education pasal graphic design lah. Yang saya belajar pasal audio engineering. Saya ingat lagi masa interview dengan bos Dr. Azman lah masa tu kan. Dia tanya, ini jenis banyak kerja ni kan. Kejap kerja ni, kejap kerja tu, kejap ini boleh ke ni? Saya cakap boleh je kan. Dia bagi saya kerja, bagi orang lain probation kan. Saya 1 bulan tu test. Sebelum probation kena test dulu. Pre-probation. Memang kelakar. Saya kata boleh belasah je lah. Gaji gendah lah itu kan. Dah balik Kuantan daripada KL kan. Belasah je lah. Dia okey. Dia suka kerja saya kan. Dah dapatlah kerja 5-6 tahun macam tu lah. Dan sambil-sambil kerja tu saya ambil gambar orang kahwin. Salah seorang customer saya. Yelah, dia ambil gambar kahwin aku. Saya sebab apa tadi tu saya baru start. Balik saya fikir siapa jadi mangsa ni. Member yang nak kahwin ni siapa? Jiran dia kan. Ngam depan rumah. Bagi dia special rate. Okay, aku ambil gambar. Lagu boleh pilih. Kau nak apa tengah ni? Video. Kau nak lagu apa kan? Lagu saya charity bang. Lagu saya charity. Betul. Itulah bermulanya cerita dia. Perjalanan lah maknanya. Kira macam kalau kita minat, kita buat aja. Jadilah macam tu kan. Maksudnya masa zaman-zaman gig dulu ada design-design poster ke? Zaman gig demo memang saya dulu ada band, kalau tahu Mutilation lah. Mutilation tu grindcore band lah zaman tu kan. Cover demo saya lukis. Sampai sekarang kan memang saya lukis t-shirt saya design. Maksudnya dia datang daripada dari situ dah ada dah. Saya cakap dekat Kim tadi, mula tadi masa kami berdua kan. Kebanyakan inlay album, demo ke album ke, mesti ada nama One Army. Thanks to One Army. Penghargaan underground punya ni lah. Sebab masa tu saya kira dah tahu technical. Zaman tu saya dah kerja dengan industri konsert kan. Jadi saya bawa knowledge saya pergi tolong kawan. Saya sendiri jadi soundman. Kalau macam konsert kan, saya jadi sound, jaga sound semua kan. Kalau gig-gig yang kecil-kecil ni. Gig kecil. Saya zaman tu saya dengan Arwah Os, 2 orang je soundman. Tak saya dia, tak dia saya. Kalau saya soundman, dia jaga stage. Kalau dia soundman, saya jaga stage. Kami berdua je lah kan. Zaman tu lah ketika tahun awal kira 90-an kan. Jadi
banyak panjang cerita lah pasal underground. Itu kawan saya Iman Tang, Dapur Pitang tu pun sama juga. Dia bang mula-mula nak buat show, banyak tanya advice saya pasal teknikal, nak sewa sound system ke apa benda kan. Saya ada knowledge, saya bagi tahu lah, tolong dia kan. Tapi attitude tu lah yang bagus, yang perlu dicontohi kan. Dah main stage besar macam mana, kita balik tolong kawan kita yang underground. Betul. Kita bagi balik. Benda tu yang perlu diteruskan dalam sekarang betul kan. Lagi satu, zaman saya dulu dia ada motto lah, cooperation not competition. Memang kuat motto tu. Jadi kita main muzik bukan kita nak bertanding, bukan nak tunjuk siapa lagi bagus ke apa, tak. Kita sama-sama. Muzik is untuk menyatukan, bukan nak jadi berperang. Muzik bukan sukan lah. Itu bukan competition. Bukan competition. Jadi semangat tu nak kena ada lah. Kita nak kena ada sesama sendirilah. Tak kira lah kau follow organizer mana ke kan. Kadang-kadang setengah-setengah tu macam dia ni dah follow dia ni, dah tak ngam dengan budak ni. Tak boleh. Dia nak kena muzik, kena lupakan benda tu kan. For the sake of music kan, nak kena satulah. Tak kisahlah genre apa pun. Ya betul kan. Hakim dah dengar Boyat sekarang kan. Nanti dia tak nak. Tak boleh. Padahal kita okey je. Kita okey je. Tak ada apa pun. Kita dengan Arwah Os bang, dia pun memang satu legend, orang yang saya kenal kan, agak rapat juga, best. Bila bekerja bang, bersama gaduh tak? Tak, saya dengan dia okey. Saya dengan dia okey. Saya gaduh macam kau tak betul ni, macam ada, ni. Tak ada. Itu okey. Smooth lah. Zaman saya alhamdulillah lah, geng-geng kita orang geng Central Market kan, dah macam family. Tak ada gaduh. Memang kan. Padahal dia, kalau geng Central Market ni, kalau tahu geng budak bawah, budak atas. Kalau budak bawah Restoran Hamid kan. Selalu yang geng bawah ni metal lah. Yang atas budak-budak baru, kira zaman tu kira macam hardcore lah. Yang muzik-muzik hardcore sikit dia akan lepak atas. Dia range umur yang gap dalam 5-6 tahun kan. Yang bawah ni lebih tua 5-6 tahun lah. So mostly dia orang budak metal lah. Okey je, masa ni jumpa berkawan. Atas dengan bawah tu okey. Atas dengan bawah okey. Tak ada gaduh-gaduh, tak ada bermusuh-musuh. Yang buat bermusuh-musuh ni orang luar. Di luar Central Market ni scene kan, yang bergaduh semua kan. Tu selalu kejadian tu di gig lah. Asal gig je. Asal gig je bergaduh. Tapi bukan kita orang, bukan budak Central Market, orang luar. Macam fan-fan ke apa kan. Tentang budak Johor ke ada. Budak Kota Tinggi ke. Kulai Keluang sekarang. Adalah cerita pasal gaduh dulu kan. Tapi banyaklah yang saya saksikan lah kan. Tapi nasib baik tak ada jadi yang lebih berat lah. Sekejap je polis buat kerja. Ya betul. Minggu ni gaduh, minggu depan raid. Memang confirm dia tengah-tengah show kena datang terak, naik terak semua ramai-ramai. Kan. Memang kena. Lepas tu okey lah. Cerita dia. Macam sekarang fotografi pula bang, macam masih jalan lagi. Tak lah, saya pencen dah. Saya pencen dah. Dah tak larat dah ambil gambar orang. Cerita pasal pencen tu ada sebab lah. Saya tengah last saya punya job. Kalau dulu orang panggil saya abang, klien saya. Bila klien saya dia panggil saya pakcik. Pakcik, kejap pakcik saya nak ni. Alamak dia, lamanya aku dalam industri. Ambil gambar kahwin kan. Tak apalah, berhenti lah. Cerita dia lah kan. Dah upgrade lah kan. Dah klien yang awal pun anak pun dah nak dara. Kan. Bukan main lama tu. Dah lama sangat lah. Kan. So apa pandangan abang? Sekarang ni kita dah ada Canva, semua orang boleh jadi designer. Ya betul. Kan dulu analog, cut and paste tu betul-betul kita cut. Ya betul, cut and paste kan. Effort tu kena gila babi punya lah kan. CMYK kena ingat kan, kalau saya tanya abang Tapa tu kan. Salah CMYK printing lagi. Printing lari. CMYK ada kita ada apa dia panggil chart lah. Chart nombor color, color nombor, color code lah. Color code. Ada buku dia. So boleh tengok kan. Ya Allah. Kan. Anak saya belajar yang tolong tu, dia belajar Masscom kan. Jadi dia belajar design. Saya bagi semua buku-buku saya. Buku-buku yang color tone, combination color semua dia dapat kan, macam boleh tahu kan. Ambil.
Sekarang ni pun dia pun into fotografi kan. Ambil kamera saya pun pakai bagi kat dia. Jadi cerita pasal Canva tadi kan, benda tu memudahkan untuk orang biasa lah, kan? Senang kan. Tapi kalau untuk level professionalism, you nak charge orang, takkan you nak pakai Canva. Kan? Dia kena buat secara profesional lah. Sebab dia punya software pun nak kena bayar. Macam Adobe pun dah start bayar bulan lah. Dia tak ada beli sekali je. Dia kena bayar monthly kan. Pandai orang, kapitalis lah kan. Sebab dia tahu job tu tiap-tiap bulan. Takkan aku nak charge kau sekali je. Kan? Dia charge bulan-bulan. Kan? Jadi tu Canva tu memang dia klik, memang betul-betul sekarang memang betul-betul klik je. Yalah, dia pilih-pilih klik. Mudah lah. Dia klik juga. Tapi kalau kau tak ada knowledge pasal design, tak jadi. Bodoh kan. Bodoh juga. Hati-hati tengok. Betul. Sama lah macam wife saya kan, dia buat event kan. Kadang dia dah tahu dah nak minta tolong saya, memang saya tak layan lah. Aku dah Illustrator dah lupa lah. Sebenarnya malas. So anak perempuan, so ada apa, menurun juga lah. Menurun lah. Dia yang tolong buat kan. Dia pun kadang-kadang malas nak pakai Illustrator. Alah mami pakai Canva je. Orang rumah kata Canva benda. Alah dia tolong buat kan. Pakai handset je kan. Jadi benda bagus je, mudah lah. Mudah. Cuma kalau dari segi art form dia, dia serupa macam orang lain lah. Mungkin orang lain pun akan nampak yang serupa kan. Tapi tak apalah, sebab market dia orang tak kisah pun. Janji benda tu sampai. Janji banting tu orang boleh baca jelas kan. Benda tu execute lah. Okey je. Abang Wan ni buat gitar, visual art, gitar tag, semua kerja-kerja art dah dia buat. Fotografi. Kau tahu tak Abang Wan ni keturunan mana? Amboi. Keturunan apa? Ini keturunan Adi Guru tau. Adi Guru. Cerita sikit bang. Alamak, ini keturunan Adi Guru. Ni pertukangan ini Terengganu. Arwah atuk saya. Wansu dia pengukir. Dia pengukir kayu. Dia kira orang panggil dia karyawan negara lah. Dia dapat anugerah karyawan negara lah. Sebab tu lah. Jadi banyak anak-anak dia menurun lah. Macam arwah ayah long saya pun sama. Anak dia pun dapat menurun. Anak dia jadi arkitek. Nama besar juga lah, Wak Arjuna kan. Semua bidang-bidang tu lah. Yang kalau dalam muzik, pakcik saya cikgu muzik. Dia gitulah. Dia turun-turun kan. Sebab tu very spectacular tau. Bila Abang Wan cerita tentang apa yang dia buat tu, detail. Susunan dia tu. Tu. Okay. Rasa seronok dengar. Seni. Saya anggap benda, kalau tak ada seni, kita tak seronok, kita tak puas. Jadi yang memuaskan kita tu sebab kita berseni. Kalau kita tak berseni, kita tak ambil cara lah. Main belasah lah. Tak ada seni. Hantam je. Lepas tu kita tak nilaikan balik. Jadi bila kita, attitude kita tu, kita nak menilaikan balik, kita apresiasi, itu nama seni lah kan. Jadi kita rasa macam tu. Saya sekarang ni cerita lah sikit. Sukan. Sukan. Saya sukan pun saya memilih. Saya tak ada sukan. Saya pernah nak berlari. Ada seni dekat situ, tapi saya tak cukup nak minat. Sampai sekarang saya main badminton. Badminton saya suka. Sebab saya tengok dia punya art, dia punya form dia macam bersilat tau. Bersilat dan menari. Dia ada timing dia, dia ada cara movement dia kan. Jadi kat situ seni. Macam seni bela diri lah kan. Betul. Jadi orang mungkin main badminton dia main belasah dia. Saya selagi tak dapat macam badminton kan, selagi badan saya tak macam Lee Chong Wei, saya tu saya tak berhati. Cara pergerakan dia, cara pukulan tu semua saya nampak. Nampak dia punya ni form dia kan. Dia macam Jepun lah. Main kendo tu kan. Itu lagi art form tu. Cara dia berdiri tu semua seni lah. Benda macam tu, macam orang seni macam saya, dia suka lah benda tu. Betul. Dia suka lah. Macam main gitar. Main gitar pun dia ada seni picking dia, cara, bukan setakat seni knowledge lah kan. Tak boleh bantai je. Tak boleh bantai je. Dia nak kena ada rasa kan. Tu sebab dia macam orang main blues lah, sampai kembang-kembang hidung dia kan. Kan layan. Layan dia. Pada satu tali kan, satu note ni. Satu note dia layan. Seni lah kat situ. Itu yang 3M tu. Saja into the cloud lah. Sebab kata Hasan kan. Itu maksud dia lah kan. So kita pun dah
akan masuk ke segmen keempat yang keempat segmen selepas terakhir ini. Okay, so kita rest sebentar. Okay, baik. Kita kembali selepas ini untuk segmen seterusnya. Alright. Okey, kita kembali dalam segmen kita yang terakhir. Tinggal beberapa soalan saja. Kita dah panjang lebar tadi dengan ni. Kau tak puas lagi? Sampai ada benda lagi sebenarnya tak puas ni. Kalau boleh sampai ke dia punya bengkel tu saya nak pergi. Itulah patutnya kita buat live kita buat live pula. Podcast ni dekat bengkel. Akan datang lah, akan datang. Tak prepare bersepah-hepah ni. Sepah tu yang art tu. Jangan malu saya. Okey bang, memandangkan abang ni dah macam-macam abang buat. Kan. Macam Datuk Azman cakap kan, macam-macam kerja ni. Macam-macam kerja buat ni kan. Betul. Okey, nasihat abang lah kepada penggerak-penggerak scene kita yang baru ni. Apa yang abang boleh beri kepada mereka? Nasihat untuk apa tu? Untuk pengembangan diri ke apa? Untuk pengembangan diri. Scene mungkin kita dah berubah. Kita punya culture tu kan, daripada macam abang cakap tadi cooperation is no competition lah. Sebab cooperation tu paling penting lah. Mungkin yang sekarang ni more to sendiri-sendiri. Kan. Dia bila kita buat benda tu, niat kita lah penting. Niat kita nak berseni untuk orang kenal kita, untuk orang dengar kita punya staff kan. Macam dulu ada niat macam tu okey je. Bukan sebab kita nak tunjuk kita advance ke, nak tunjuk kita bagus ke kan. Jangan ada niat macam tu lah. Lagi satu, bila kita nak berseni tu, kita nak kena prepare juga. Yalah, supaya perjalanan kita mudah. Contohnya kewangan lah kan. Janganlah tak kerja. Kan? Jangan bercita-cita tinggi sebab muzik lah. Jangan fikir ini pengalaman diri lah kan. Jangan tak semua orang yang berjaya. Yang kita kenal macam band Butterfinger ke apa benda yang dulu-dulu underground dan yang make it kan. Ada boleh contoh, tapi kita kena ambil kira juga yang tak make it. Betul. Ramai kawan-kawan saya yang tumbang lah. Dia too ambitious sangat kan. Sampai dia tak fikir nak memperkasakan diri dari segi kewangan. Contohnya kerja kan. Kena jaga kerja. Muzik ni kena anggap bukan untuk you makan lah. Kan? Kena macam tu. Makan you kerja lah. Meniaga pun tak apa. Meniaga pun okey kan. Maksud saya contoh kerja dan meniaga lah. Separatekan dia. Muzik tu buat as a passion lah. Baru kita punya perjalanan dalam muzik tu mudah. Sebab kita ada resource. Betul. Kan? Dan kawan-kawan circle kita pun macam tu. Dan cari circle yang okey lah. Jangan yang ada involvement drugs lah. Ramai kawan-kawan saya yang ada arwah lah. Kan? Sebabkan drugs lah. Dalam bidang muzik ni. Dalam bidang muzik lah. Sama ada mainstream ataupun underground. Sama je. Bila once you involve, ikut nasib lah. Kalau Allah masih sayangkan awak, kan? Bagi awak peluang, awak mungkin dapat balik ke pangkat jalan. Kalau tidak, tumpas lah. Tumpas tu bukan sikit-sikitnya. Ada yang kena HIV, macam-macam lagi lah. Ramai lah. Longkang. Ada yang kena pukul, meninggal kena pukul. Story-story yang selalu kita ingat pada berlaku pada orang putih, berlaku je pada orang kita. Itu sebab benda-benda ini yang buatkan memburukkan muzik. Orang tengok tu, ni ada yang main muzik dia jadi macam ni. Seboleh-bolehnya budak sekarang elakkanlah benda-benda macam tu. Memang dia fikir sekarang ni drugs dah lain macam. Betul. Tak macam dulu. Dulu drugs kita boleh tahulah. Sekarang ni dalam vape pun boleh letak shroom macam-macam kan. Saya pernah tengok tumbang apa benda kan. Kalau boleh elakkan lah. Kena sayang badan lah. Badan tu jaga otak baru boleh kita karya. Kalau kita betul-betul musician lah kan. Kena sayang benda tu. Keyakinan diri pula macam mana bang? Kadang-kadang saya tengok karya generasi sekarang bagus-bagus. Kan? Seawal umur belasan tahun
mereka dah mula dengar jazz kan. Kan. Apa, tapi saya tak nampak mereka ke depan. Untuk ke depan ni macam seolah-olah mereka tak ada keberanian. Saya faham tu. Macam abang tadi sanggup masuk battle, semata-mata nak perform kan. Bukan nak menang pun. Itu sebenarnya pada karakter diri. Tak semua orang sama karakter dia. Ada setengah orang dia sensitif sangat. Bila seni, nak orang seni ni yang sangat-sangat sensitif bila dikritik. Ada dia bila kena kritik sekali dia down terus. Kalau boleh anggaplah kritikan tu biar ada membina. Kan? Jangan fikir benda tu down. Walaupun orang tu memang niat dia nak downkan kita, kita fight back je. Ataupun kita sebagai challenge ataupun kita ignore. Ignore senang je. Kalau dalam komen-komen Facebook, block je terus. Tosah kawan dengan dia. Betul-betul. Cari kawan lain. Kan? Sekarang ni lagi dahsyat social media. Dulu-dulu orang mengata belakang-belakang. Sekarang ni mengata belakang kita tahu. Ni sampai bukan kata depan ni, kata belakang tapi kita tahu. Lagi mental loh. Kan? Mudah macam tu kan. Itu kategori cyberbully lah. Jadi macam tu lah. Kena kuat lah. Kita faham budak-budak ni. Lagi satu, yang mana yang ada band yang ada staff bagus tu, you jangan fikir dia sebagai pertandingan lah. Senang je. Jangan fikir you main nanti orang kata muzik kau tak best lah. Lantak aku nak main muzik aku macam ni. Kan? Sebab yang dalam tak best tu sebenarnya ada best. Ada orang minat. Ada orang minat. Dia saya bagi contoh lah. Saya ada kawan seorang, dia melukis. Mula-mula saya tengok lukisan dia, Allah, buruknya lah. Kan? Tapi dia buat juga. Dia teruskan. Lalas lukisan itu jadi cover album. You tahu siapa? Fendi. Gabriel Tedang. Mula-mula saya tengok melukis, pelik lah. Macam conteng budak. Tapi sebenarnya itu kekuatan dia. Lalu dia lukis jadi dia punya form dia tu memang dia punya lah. Art dia lah. Benda itu yang special dia. Ya, betul. Benda yang orang kutuk-kutuk kita tak cantik tu, sebenarnya benda tu ya awak punya. Kena bangga. Teruskan. Kan? Develop dia. Kena develop dia. Sama macam muzik. Kan? Kata apa benda kau main ni? Memang aku main macam ni. Kecuali lah kalau knowledge tak ada kan. Belajar. Kalau orang tu kutuk, kau kena belajar pasal chord. Takkan kau nak main satu chord je. Belajar lah extra chord kan. Kan? Macam chord apa ni, kau main chord cowboy je kan. Chord cowboy tu chord depan-depan lah. Belajar main kat dalam. Kena music teori kena ada lah. Tapi tak semestinya awak nak kena jadi level-level Dato' Mozani ke. Tak perlu kan. Awak perlu tahu sikit-sikit lah. Contoh dia apa beza main dengan meja. Kena tahulah. Tu music teori lah. Apa kena 7 chord ke kan. Dominant 7. Benda tu kena tahulah. Kalau nak maju lah kan. Dah tahu benda tu baru mudah awak nak buat muzik. Dia dah tahu. Kira benda tu orang panggil cheat code lah sebenarnya kan. Kalau kita ada knowledge composition itu, ada knowledge sikit-sikit gitu, lagi mudah kita nak berkarya. Betul. Ada setengah orang macam zaman saya dulu, ada yang jenis macam tak nak belajar, aku pang. Dia apa kau tak belajar nak main, dia tahu riff dia tu 1-5 je kan, power chord je kan. Dia rugi lah. Dia boleh main macam tu je lah. Kan? Upgrade diri lah, penting juga lah. kan. Kena tahulah at least. Kalaupun contoh dalam band kau tak main pun muzik yang memerlukan kau chord jazz, tapi untuk diri kau tahu chord jazz, itu satu kelebihan lah. Kelebihan. Sebab chord jazz, nama chord jazz, tapi kalau di-applykan distortion je, jadi Eddie Van Halen. Kalau Eddie Van Halen punya riffing tu chord jazz sebenarnya. Apa yang dia main-main tu, suspended lah apa benda kan. Semua dia letak. Tapi dia letak dengan cara dia. Jadi diri dia. Jadi lagu yang dia bawa tu kan. Yang sebenarnya ada trademark dia. Ya, trademark dia kan. Avant-garde betul. Di zaman muzik AI dan juga streaming ni bang. Nampak abang, adakah staff fizikal masih relevan? Staff fizikal bagi saya nostalgia sebenarnya. Saya suka staff fizikal. Dia digital streaming ni mungkin dia memudahkan lah. Macam bagi contoh lah, saya pun into Apple Music sebab dia ada lossless audio format lah.
which is saya bayar RM16.90 sebulan, saya boleh dengar macam-macam. Kan? Jimat lah, mudah bagi saya. Tapi kalau saya dapat fizikal lagi, saya rasa happy. Sekarang nampak masih beli piring hitam je. Piring hitam, kaset ke, saya cari kan. Sebab benda tu akan datang, dah tak ada. Kan? Jadi bila kita ada hard copy band yang kita sanjung, kita rasa macam kita dah pegang dia. Best lah. Best, kita dah ada dalam simpanan dia. Walaupun benda tu kita boleh dengar dia kat Apple Music, you just type je nak dengar apa. Tapi tak sama lah macam nak Pink Floyd kan. You dengar LP dengan lossless, memang bunyi dia super, lebih kurang sama. Tapi you tahu benda tu macam mudah sangat aku nak dengar. Kalau macam LP, you nak kena cuci dulu, buka sambil-sambil tu. Dia punya experience dia tu lain macam lah. Ada crackling sikit. Sedap dia kan. Kepuasan dia lah kan. Macam ada kawan saya kan, dia beli CD, LP ke apa, untuk dia simpan je. Ya betul. Maksudnya dia kata aku beli ni aku tak buka pun, memang untuk aku simpan. Dia dengar dekat Apple Music lah. Dia dengar kat Spotify ke apa, tak kisah kan. Tapi yang dia beli tu memang untuk sentimental value dia je. Dia simpan je. Sebab cover tu ada macam-macam. Tapi itu ada memang tak buka. Sayangnya. Dia kalau dia jumpa tu mesti dia buka semua lepas ni. Dia tersayang lah. Dia sayang sangat lah. Dia macam Apple Music lossless format. Cerita technical sikit lah. Ikut mana pun dia tetap bawah kepada vinyl. Digital. Vinyl paling tinggi, paling atas sebab dia analog. Analog dia sampling rate macam mana hebat pun tak boleh lawan direct analog. Betul. Sebab dia punya adalah simple technical terms dia daripada geseran stylus semua kan. Dia macam digital ni dia sampling, dia akan cuba tiru balik. Tapi lossless dia dapatlah bit rate yang tinggi. Dia macam sekarang ni 24 bit 192 kHz sampling rate semua kan. Boleh dengar, sedap lah. Hingga kita tak dapat beza pun kan. Tapi bila kita pasang rekod tu dengan ketidaksempurnaan dia tu, lepas tu memang sound dia, memang dia orang panggil sound stage. Dia punya terms lah, dari segi audiophile. Sound staging tu maknanya bila kita dengar muzik, macam katalah David Gilmour punya gitar, kita dah dapat rasa dia punya distance tau. Macam 3D lah kan. Macam main depan kita. Macam main depan kita kan. Dia punya sound stage lah, dia punya separation dia. Nak kena speaker yang bagus lah kan. Boleh dapat beza. Itu beza dia lah. Jadi kalau orang yang ada duit nak invest LP untuk kepuasan, go ahead lah. Boleh je kan. Yang tak ada duit jangan lah, sebab mahal kan? Hobi tu mahal. Tapi dulu 90-an, 80-an, 90-an LP pernah tak laku. Sampai 90-an tu dah tak laku. Tak laku. Dia mati sebab CD lah. Zaman dulu transition dia daripada kaset kan. Masa kaset jual dulu RM4, RM5, LP dalam RM15. Macam budak-budak RM15. Budak-budak macam saya ni tak mampu nak beli. Kita orang tak ada turntable. Dulu turntable mana ada dijual macam sekarang ni. Dulu turntable nak kena beli yang radiogram tu. Yang siap rak dah siap kat satu set tu. Dia tak ada meja ni, macam meja ni. Dia ada turntable. Ingat lagi arwah bapak tiri saya, dia adalah set tu, dia adalah simpan helicat semua kan. Sekarang dah tak ada lah, kena rembat lah kan. Tapi kecil-kecil saya dah main benda tu lah. Memang bila datang CD tu datang 90-an lah. Digital lah kan. Orang dah tak percaya dah pasal kaset semua. Sebab beza CD dengan kaset tu jauh sangat. CD very clean lah. Bunyi sedap semua kan. Jadi kaset-kaset ni tak laku. Orang banyak beli CD. Dan LP pun tak laku. Dulu kat kedai yang paling banyak dulu dekat Apampak, RM5 sekeping jual. Lelong. Kali stok tu. Kira stok RM5 sekeping. Kawan-kawan saya ada yang belilah. Sekarang siapa yang beli tu jackpot lah. Memang untung habis. Memang untung habis. RM5 sekeping lah. RM5 sekeping. Kan? Bukan LP yang band cekai-cekai ni. Ini LP band power-power ni RM5 je. Tapi zaman tu dah tak ada lah. Ya betul. Sekarang tunggu abang lambai nak buat lelong je. Tengok je kat stok je. Kan? Memang jackpot kalau dia lelong. Kan. Okay, Hakim. So bang, ada apa-apa projek
projek apa ni? Lepas ni masa hadapan ni, dalam masa hadapan ni. Okay, cerita pasal projek Terbengkalai dia lah. Saya dengan wife saya nak buat comeback balik kan. Dari segi apa comeback? Band lah. Oh, band. Cerita pasal ni saya tak lupa nak sentuh. Di samping saya metal, saya ada juga band yang panggil elektronik lah. Tahun 96, 97, 98. Band saya nama Wavefront. Wavefront tu kira kami ni banyak influence macam Prodigy, Depeche Mode. Saya pun pernah buat satu tribute, bawa lagu Depeche Mode di Piccadilly. Nama projek tu Devotees. Memang bawa lagu cover Depeche Mode lah. Sebab saya dah ada, masa saya kerja dengan Ella tu memang saya belajar pasal sequencing semua. Dah tahu MIDI sequencing lah. Time tu dia orang tak panggil DAW, tak ada lagi DAW kan. Dia MIDI lah. So pakai MIDI sequencer tu, saya ingat Roland MC500. Macam calculator. Macam cash register. Pakai benda tu je lah. Jadi connect tu keyboard and compose, buat program siap-siap. Yang mana yang lain-lain main line tinggalkan, kita main live. Main kat Piccadilly. Piccadilly tu club di Damansara. Dia memang malam-malam dia memang ada live band. Live band lagu pop lah, top 40 lah kan. Jadi dia ada banyak lah keyboard. Dia pinjam je keyboard dia. Saya malam bawa, pakai sequencer saya, cocok saya sound patch. Bayangkan dalam gig yang banyak band lain, band metal ada, band punk ada, tiba-tiba ada satu band yang buat lagu cover Depeche Mode. Bayang orang pun dia terkejut macam mana. Kan? Tapi memang sedap lah. Memang sedap lah. Saya ingat lagi soundman tu DJ India lah. Dia punya suka, dia cakap memang dia suka lagu dia, memang dia dengar. Depeche Mode New Wave lah kan. Geng-geng ni memang dengar. Betul. Dia macam terkejut lah kan. Saya ingat itu sweet moment saya lah. Kira macam first introduce electronic music to the scene lah. Kan. Lepas pada tu saya buat Wavefront lah. Kawan saya OG Band Boy juga, dia pun buat band dia nama Cyberwork. Jadi kami dalam scene tu 2 orang ni lah, saya dengan dia. Pecahan Mutilation lah. Daripada Mutilation juga kan. Dia buat Cyberwork, saya buat Wavefront. Dapat main dulu tu. Lepas tu saya kenal wife saya pun join. Wife saya jadi singer dengan dancer lah. Kan, kita banyak time tu banyak influence Prodigy lah. Prodigy. Dan jahat tu. Tak, saya baru ni habislah lepas ni perusahaan ni tak ada. Habislah. Macam tu. Ingat bukan competition corporation. Baru ni saya spin Prodigy. Lagu-lagu Prodigy. Itu kalau akak dengar tu ada kaki lah. Ada. Kami bercinta masa dalam scene tu lah. Memang kalau dengar lagu Prodigy tu, orang kata lagu cinta lah. Kalau orang tanya lagu apa, lagu cinta korang, Prodigy. Terkejut. Lagu cinta lagu cinta Prodigy. Macam mana nak bayangkan lagu Omen. Nanti kita boleh buat gig elektronik saja. Okay, cerita pasal projek Terbengkalai. Itulah projek Terbengkalai saya. Saya dah start kumpul barang daripada 2 tahun lepas. Saya beli sikit. Mesti banyak barang ni. Ada sikit lah, 10 macam tu. Oi, wajar. Tapi so analog lah analog, semua analog scene. Tapi brand Behringer dia. Adalah brand Korg sikit. Okey dah bang. Brand Roland sikit kan. Tapi untung sekarang ni barang dah murah, tak macam zaman saya. Zaman saya berat barang dia. Adik saya, adik lelaki saya, dia masih lagi. Dia band Disco Police. Kalau pernah dengar kan. Dia, tapi barang dia hebat lah. Tapi dia scene lain, dia into French punya club style lah. Dia scene happy-happy macam Divo. Macam Divo kan. Macam kita underground sikit, scene berat lah. Electronic punk lah dia panggil. Electronic punk. Dulu-dulu orang panggil techno, tak boleh nanti orang ingatkan David Guetta lah. Betul. Kan. Lain macam Atari Teenage Riot kan. Teenage Riot dia kasar kan. Dia kasar. Yang baru itu main dekat ni tu. Warung tu siapa? Rizal lah. Rizal. Dia yang main pakai tu. Kuizam. Sampai. Sedap. Syok. Jadi hari tu sebabkan dia orang yang saya datang baru ni. Saya nak tengok kan. Nak get the feel balik lah kan. Macam mana. Sebab benda ni dah tinggal lama. Betul. Saya tinggal 98 macam tu kan. Lama juga. Lama. Okay. Tak tahu lah boleh buat lagi ke tidak. Try je lah. Boleh. Comeback macam mana. Nak kena belajar balik.
Kan? Nak kena study balik lah. Kan? Oh, itu sebab teringin nak tengok sebenarnya. Kan? Kita ada generasi yang baru dan juga ada teringin yang memulakan dia spin kan. Awak spin kan. So macam saya boleh bayangkan dia kasar. Dia aku dah cakap dah beli. Macam cabaran saya sekarang nak buat comeback. Macam dulu saya banyak sequence. Saya banyak sequence. Saya tinggalkan yang main line yang saya nak main. Sekarang ni saya nak bagi cabaran saya nak buat dollars. Saya sebab saya beli tools yang compatible dengan dollars. Maknanya tak pakai sequencer lah. Ada drum machine semua. Drum machine semua tu dia boleh jadi spontaneous music. Macam hari tu dia jadi. Siapa yang datang tengok saya hari masa tu je lah. Masa tu je jadi macam tu. Okay. Akan datang jadi lain sebab kita spontan lah. Dollars punya setup kan. Dia jalan loop semua tu. Eja main time tu looping apa benda. Recording release pun sangat lain. Lain. Itu dollars tu more fun lah kan. Kalau betul. Macam dulu kalau sequencing sama je macam method buat lagu juga. Method buat lagu kadang-kadang kita bila DAW tu kita nampak dia punya wave tu, nampak MIDI, dan kita boleh stop, kita boleh record balik kan. Tu composition lah. Betul, kadang ada masanya memang perlu macam tu supaya kita lagi senang nak control. Tapi kalau untuk performing, dollars tu lagi dia sama macam kita jam lah. Puas lah. Lagi puas lah kita jam lah. Nak sekarang ni saya seorang, mungkin jadi lain lah. Saya nak kena ajar wife saya lah. At least main lah satu kan. Kena lah tolong, takkan aku seorang nak handle ni. Nak kena tweaking lagi, nak kena main ni kan. Tapi itu beauty dia lah. Itu seni dia kat situ lah. Macam saya sekarang kalau band yang macam tu, saya tak dengar yang berat-berat sangat. Ada satu band ni saya memang minat betul, MGMT. Okay. Itu memang itu paling atas lah. Paling atas lah sekarang yang saya minat lah. Okay. MGMT. Dia memang start daripada 2 orang tak? Dia memang 2 orang tak? Yang lain-lain main drum semua tu sessionist lah. Itulah bila ada Hakim macam ni memang best lah kan. Ini pun ada kat tu hari dia buat scene apa benda. Tak sambung lah. Boleh je. Boleh comeback projek untuk synthesizer lah. Synthesizer kan. Synthesizer untuk band ni. Abang kalau sambung tu nama sama lah. Wavefront lah. Wavefront lagi lah. So Wavefront sebelum ni dah ada lagu kat YouTube ke apa? Dia cerita pasal Wavefront ni pelik sikit. Saya pernah buat album. Tapi dalam proses pertengahan buat album tu dengan String Culture Record lah. Okay. Dah recording. Dah recording semua, dah siap semua. Lepas tu terberhenti sekejap. Berhenti sekejap sebab mengandung nak beranak kan. Anak kan. Jadi tapi bos saya tu partner kepada Tang lah. Dia ada company lain yang dia sendiri yang bawa Prodigy. Dia Extract Record lah. Tapi kat sini nama dia Music Valley macam tu lah. Cerita ni agak sensitif sikit lah. Dia release, benda tak siap lagi. Dengan alasan dia sebab dia fikir macam ni lah kan. Dia bos lah kan. Tak boleh sebut lah. Dia tak boleh nak tanggung lah. Saya terpaksa release ke macam projek tu mesti mau bikin wang punya lah. Dia cakap itu. Tapi dia tak bagi tahu saya. Saya agak marah lah kan. Tapi nasib baik, nasib menyerbai saya sebab saya tak pernah sign kontrak pun dengan dia. Sebab dengan Tang ni dia based on percaya dah. Tapi saya tak pernah sign kontrak lagi. Sign apa-apa. Tapi dia dah release kan. Jadi macam mana ni? Dia cerita dengan saya pun malah nak panjang-panjang. Tak apalah, saya fikir kita orang pun pernah ada connection yang baik kan sebelum ni kan. Walaupun dia buat silap, dia mengaku dia buat silap kan. Tak apalah, you bayar je dah lump sum. Saya pun tak mau fikir banyak lah. So dia bayar certain amount. Certain amount kira tak apalah. Dan dia yang release tu you ambil lah. Untung semua tu dia. Untung ambil lah untuk cover balik the cost recording lah. Betul. Recording pun tak tahulah, dia kata lah berapa ribu kan. Saya pun kesian jugalah kan. Jadi dia bila jadi macam tu, siapa yang dapat CD tu rare. Wavefront memang ada itu air keluar CD dan kaset. Sebab dia cerita dia memang limited lah. Dia terlepas terlepas dalam market. Pergi cari lah. Kat situ ada lagu saya semua. Complete album lah. Ada dalam 10 lagu macam tu. Yang nyanyinya wife?
Dia yang nyanyi tapi dia nyanyi dalam 2-3 lagu lah. Kan 2-3 lagu tu bukan full song lah, dia macam backup punya style sebab kita elektronik kan, kita campur-campur mix semua kan. And then bila jadi macam tu, saya macam tak percaya lah recording ni malah buat lah. Sebab kita underground punya spirit kan. Betul. Aku kena scam macam tu lah. Kan, dia bayar tutup buku settle lah. Kita pun malah panjang kan. Tak apalah. Jadi win-win je lah. Malah nak kecoh kalau harap comeback kan. Wajib comeback. InsyaAllah boleh. Memang umur dah 50 tahun comeback mengarut betul. 50 tahun lah baru start. Aduh hai. Boleh lah. Kawan-kawan yang mana tahu pun semua nak jugalah. Nak jugalah dengar benda tu keluar. Dan saya rasa Wavefront ni agak personal lah bagi saya. Dengan barang-barang analog semua kan. Kalau saya MIDI keyboard, laptop. Itu je lah. Boleh je nak pakai VST, tapi bila once you kena penyakit analog scene memang no comeback. Ya betul. Dah start beli satu. Tak cukup pula. Asal oscillator ni masih macam nak kena satu lagi ni oscillator. Yang jahat Behringer lah jahat. Dia orang nak clone. Behringer dia tapi keluar. Behringer murah kan. Affordable lah. Sound pun not bad kan. Tapi adik saya kata muk lagi sedap. Dia barang dia semua muk. Memang lah. Tapi harga boleh beli kereta. Kita tak mampu lah. Kita yang mana boleh kita buat je. Okay, so kita dah sampai ke penghujung. Bila ujung baru nak buka cerita pasal benda yang saya simpan last. Kita simpan last. Kita simpan last. Tak apa, nanti kita akan ada interview yang secara private punya. Nantilah akan datang kalau saya dah ada staff, dah jalan, mungkin boleh buat balik. Boleh promo untuk saya punya staff. Betul, boleh. Wife saya dia memang minat menyanyi. Saya setiap minggu rutin saya pergi karaoke. Nyanyi dia kerja. Dia kata bila nak siap studio ni, tak ada buat lagi. Tak ada masa lah juga. Tapi kena buat lah. Okay Kim, kata-kata terakhir untuk penonton-penonton. Kalau siapa-siapa yang ada staff ke, ada barang ke, ada apa story ke kan, kena ikut lah kan, jejak langkah Abang Wan and Me ni, dengan macam mana dia cuba daripada main gitar tepi longkang kan, betul. Sampai boleh jadi level yang lebih tinggi lah. Serius sangat. Saya kena serius lah. Tak adalah tinggi. Sebab saya tengah borak cakap dengan kamera. Dia yang penting dia jangan rasa tinggi. Dia penting kita sendiri, kita berlumba dengan diri sendiri. Dia rasa kalau kita tak cukup, kita cari. Betul. Macam tu je. Dan benda yang kita dapat tu bukan kita nak rasa kita megah apa kan. Tapi sentiasa je cari benda yang kita nak lah. Muzik macam tu je. Tapi dari pandangan orang lain bang, tinggi tu. Kan? Kalau tak megah tu mungkin dari side abang kan. Tapi tu, kalau rasa macam tu, Abang Wan ni kalau berjalan orang berkuak. Janganlah macam tu. Jangan macam tu. Terima kasih. Terima kasih akhirnya jemput. kita dapat realisasikan. Lama dah plan ni. Ya kan, untuk interview Abang Wan untuk podcast terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Voyage sebab menjadikan kami host, sebagai host untuk season 2. Sebab season 1 saya tetamu. Jangan jangan pakai handsome gini. Kan? Okay. Alright. Jumpa lagi. InsyaAllah ada projek-projek yang akan datang. Mungkin kita boleh buat promo ataupun kita boleh sharekan story. Nak hantar kita set up prepare pun. Boleh. Abang Wan masih Mawan sentuhan kromok. Sementara saya belum rasa nak pencen ni. Umur dah 53. Baik cepat. Nanti sekarang tak adalah baik cepat dah saya tak nak buat. Okey je, sementara saya mampu buat, saya buat lah kan. Okey. Kadang-kadang nak hantar saja pun, nak WhatsApp ke nak apa, tanya pasal masalah, tanya je, saya layan je. Macam saya selalu WhatsApp. WhatsApp je. Bang, asal gitar saya. Asal bass saya. Boleh je. Yang dah hantar gitar pun jangan takut. Kalau tak okey, datang bagi tahu. Saya tak berasa hati. Saya buat sampai okey. Yang penting saya sendiri main gitar kan. Betul. Dia tak macam setengah orang hantar. Tak, jangan takut.
boleh je. Kan lain orang lain preference kan. Yes, betul. No hal. Lain orang lain tangan. Saya pernah betul. Macam gitar akustik lah. Dan dia ada masa macam tu lah, main kuat main keras kan. Dan setengah orang tu dia nak rendah tapi dia tangan dia kuat. Balik rumah bang buzzing okey. Datang balik saya adjust balik ikut tangan awak lah. Hebat tangan saya kan. Bukan kita silap buat, tapi setting dia tak sama. Betul. Jadi benda tu yang kena faham lah. Tapi kita okey je, macam tu tak apa. Memang boleh. Boleh. Sampai dapat sedap. Sampai dapat sedap. Sampai awak puas hati. No problem. Kita beruntung kat Kuantan ada Abang Wan. Ya. Kan? Betul ni. Memang beruntung betul. Jadi kalau siapa-siapa dalam scene jumpa Abang Wan, jangan malu-malu, jangan segan. Very friendly. Pasal synthesizer pun tak habis tanya lagi ni. Tu lain kali boleh tanya. Banyak lagi sebenarnya boleh korek ni kan. Tunggu saya set up lah. Dah set up nanti kan. Ada saya boleh tunjuk terus demo. Kalau DAW, Abang Wan pakai DAW apa? Ableton lah sekarang ni. Ableton. Sama lah kita. Saya sebelum ni FL Studio. FL Studio. Okay. Saya ada produce untuk hip hop apa semua kan. Lepas tu pindah Ableton rasa macam lagi satu dia punya nak sequencer dia tu best lagi kan? Nak main live tu boleh pakai Ableton kan. Betul. Okay, so kita macam dia nak sambung itu tu lah. Nak korek lagi ni. Kita cerita. Jangan sampai saya korek lagi. Okay, aku dah bagi kata penutup lah. Tanya pula pakai apa. Okay. Marah tu Redo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Voyage. Okay.